Inilah Yufu, puff ikan yang masak dalam sup yang sungguh umami dengan secret resepi yang senang dapat di Speedmart 99. Berencah ikan belis daripada Knorr. Isi ikan parang. Ini daun pucuk manis. 4 biji telur dan kita asingkan kuning dan putih. Isi ikan dan masukkan telur kuning. Setengah sudu serbuk perencah ikan belis. Setengah sudu garam, 2 sudu tepung jagung, ice cube. Blend sampai tekstur macam ini. Ini telur putih, setengah sudu gula. Dan kasih whisk kuat-kuat sampai jadi meringue. Ini meringue yang approved. Masukkan paste ikan dalam meringue dan kasih kacau sampai sebati. Macam buat kek lah. Yufu ataupun yufu bermaksud ikan yang boleh terapung di atas minyak. Bila digoreng, teksturnya menjadi lembut macam tofu, halus dan mencair dalam mulut. Mesti mau try. Pas ini kan dia akan kecut dan jadi macam tofu puff, tofu pork lah. So, inilah puff ikan. Masukkan perencah yang dibuat daripada grade A ikan belis untuk rasa ikan yang konsisten dan segar setiap masa. Masukkan puff ikan. Pucuk manis. Serbuk lada putih dengan minyak bawang. Kalau anda nak dapatkan produk Knorr, singgah sahaja di 99 Speedmart yang terdekat. Tak jumpa pun, kliklah link dalam caption saya. Wajib minum sampai titis terakhir. Selamat mencuba dan resepi hebat seterusnya akan bersambung.